Saya nak masak gulai tapi gunakan pisang muda untuk berbuka hari ni. Jom. Potong macam ni. Lepas tu kulit-kulit dia kita buka macam ni je. So kita dah siap kupas macam ni, dah elok dah. Lepas tu kulit-kulit dia jangan buang juga, kita akan gunakan juga ya. Bawang putih, halia, buah keras, bawang merah. Kita tumbuk dia sampai dia lebih kurang lumat lah. Masukkan sedikit minyak untuk tumis. Masukkan daun kari dengan cili kering dulu. Kita masukkan bahan-bahan yang kita dah tumbuk tadi. Kita dah tumis dia sampai kuning keemasan macam ni. Dah boleh masukkan serbuk kari. Masukkan rempah kari ikan, rempah kari daging, serbuk cili. Lepas tu kita kacau-kacau dia sikit biar dia masak dengan minyak. Lepas tu kita masukkan sedikit air. Time ni masukkan sedikit garam Masak rempah ni sampai dia pecah minyak. Kita boleh masukkan pisang muda kita dengan kulit dia sekali. Air yang kita masukkan kali kedua letak tahap sampai dia boleh tutup pisang tu lah ya. And then kita biar dia masak slow-slow je dengan api sederhana lah. Tu dia dah pekat kuah dia. Masukkan sedikit air asam jawa. Sampai banyak lah je, sikit je. And of course santan sebab kita nak buat dia berlemak. Masukkan sedikit serbuk perasa. Adjust sikit garam. Tak sedikit gula merah. Gulai pisang muda berlemak kita ni dah siap dah. Nampak cantik dia punya hasil. Kari dia pun cantik je color. Okay, jom kita rasa. Perasa dia sedap tak payah apa-apa lauk lah. Masak gulai pisang muda berlemak ni dengan nasi putih jadilah. Sehijau Ramadan.